Siapa pun jangan. Jangan dulu nak jalan matak lah. Okeylah, mana dulu ah? Jadi Hujan lah kok. hujan, kat hujan. Jadi Leo. Okey. Dah, selamat berlatih. Hei, tok nah tok. Hai, alhamdulillah. Dah dah long. Okey. Naik atas tadi. Yang mana dia lambat juga. Oh, dah penuh dah. Laju lah saya tak lajak tu pengen tolong ni. Itu kan kau. Dah laju. Marking lah. Kan tali macam ada depan kelak, ada 2 gig lah kami pasang. Yang dililit sikit pokok macam ni. Kita nanggap biasa sikit nak lain. Tali kami. Tapi ada 2 gig. Sama tali macam ni aja. Cuma talinya baru. Tapi ada 2 gig malam kalau ikut cara Cina malam yang tinggi sikit lah. Macam kita naik dekat Tumbina kita keluar lah. Nya sama lah Mungkin kita orang lalu sia mungkin lah sebab langgar tali yang sama juga. Kita pasti marking tidak atas ya. Hati-hati lah. Bah, bismillah ha. Ada di siapa ya? Oh, tak ada ya. Apa lagi penting? Kau. Nenek sikit takut belakang nak sikit. Okey, alhamdulillah. Jadi, dah tunggu tak spend pula. Ya, dah dia lah. Okay, Zat? Okay, bos? Possible? Oh, alhamdulillah. Okay, Oren lagi ni. Oren. Oren. Sama dengan colour pokok. Alright. Tapi BDA tu pun dah macam susah juga lah nak bawa anak juga sekarang. Kenapa? Sebab dia punya itu macam belum lagi lepas yang hujan itu dah. Nama tu dah lah. Dia ada jalan tapi macam tak macam dulu kan nampak. Dia macam dia rendah. Dia boleh jalan tapi orang dia buat lah. Apa di kucing? Sabar. Kalau kata mau balik lah, balik sikit balik. Apa? Sebab belah ni dia start daripada pokok nombor 3. Kita bukit nombor 3 ya. Sampai di sini. Oh, kita rehat dulu. Ayo, Beh. Dua hati bercampur emosi. Ku tak bisa. Kita berada di stesen penyelidikan UPM. Dah reject dah punya pun pacar. Sebab belas kami bah. Arya kita dengan Pak Am lah kan? Turun kan? Balik itu. Maksudnya Haji. Tahu nak tu. Sebab mau nak apa hal kita kalau bulan 1 2.
2, 1. Ini jalan cepat lagi. Naik belah nun memang turun belah tu memang berasa. Atau banyak lagi. Boleh. Sebelah sampai atas. Gambar ya. Bukan. Nak kita orang gambar atas Selalunya ya. kan kita tunggu dari situ. Sampai di siap kelak. Kita akan sampai siap balik. Okey, nampak jambatan tak? Walaupun yang usang tapi nya estetik. Kita gambar siap kelak. Kalau sampai atas nun bisa lah. Mau sampai atas nun mau reverse balik. Stop balik. Tempat kita bergambar atas. Kita sekejap ya. Kejap pagi. Telur. Yang balau. Belau. Abang Nida tidak tinggal ni yang kamu buat. Tiga. Okey. Sampai. Gambar. Cik dah bonggok keringat dah juga. Ni kau ada kecil ah. Petang kita keluar. Ada nak kursi orang pancing nak lipat cia. Oh, okey. Alah kan. Tapi nyesek boleh nyanda lah nanti je. Oi. Jadi lah baju orin. Welcome to the Black Bread. Dah 5 bukit lagi dah. Kita si makan raya ni. Kalau sini sampai 5. 3. Pokok nak mula-mula kita naik dia. Kalau tidak makin dia pokok nombor 1. Kita ni abang banyak dekat dah. So 3 lah kan macam ni kita buat naik tu kan. Tinggal 5 dengan kita mau sampai ke situ kan apa. Maksa balik. Kita memang lelah gila-gila ya. Mau nak kita naik tu. Mau kita naik di belah tu kan. Abang jumpa bukit yang tengah. Putus dua belah. Kami mari naik belah tu. Tapi jalan Mundah Jalan Ya, untuk Haji lah. Ya. Minta si laut lah. Yalah. Haji si Haji fit lah, kami orang fit lah. Betul lah jalannya. Haji beri kita orang can bah. RM20 lah kami. RM24 je ya. Tapi yang pada guide kita. Apa? Everything okay? Everything okay? Everything okay. Pokok kari, kanan. Oh, itu ada praktikal sikit lah. Saya tak tahu sikit lah. Ada? Oh. Bobo. Ni sudah bobo ni. Bobo hari marit. Oh, jadi ni. Nampak dah. Sini nampak dah. Okey, siapa? Macam okey dah. Betul ya? Betul. Ada. Cicing tu. Cicing tanah. Cicing tanah. Panjang kau? Boleh pakai ya tu. Okey, kadang tua. Okey. Okey. Aku. Dia kebekat. Mari kami pukul 3, 1 jam. Ini lagi lah. Habis-habis kita pun sampai rumah memang pukul 4. Dia dah relax. Hari di petang dah boleh. Cuma anak jalan-jalan. Memang pagi macam tu. Pagi tu senang juga lagi lah. Pagi senang je lah. Tapi macam tu ni dah ketemu macam ni. Kini bang aja. Apabila guide briefing, mesti dengar. Okey bang boy. Okay, everything okay. Macam mana bang? Ya, enjoy Road kita. steady, sangat nice set di Mbak Haji.
Okay, alright. Untuk kat pizza. Licin macam si asas lah. Saya punya. Pizza, ambil gambar sikit lah. Okay, ngam. Okay, next. Sudah dah. Pergi ke belah. Ha? Salah. Yalah, ada. Oh, salah. Masuk naik balik. Ha? Jangan tunggu. Susah je. Susah tak turun lagi ya. Kurang. Bagus kita naik saja. Naik kan turun. Padahal Siapa? jalan kita Bahaya ya. Kita rasa nyaman naik tu ada turun. Turun kan? Tak tahu dah ini kecil. Bangun je naik. Macam dapat macam ni gila ya. Gila. Kami kembali kambing. Turun. Hati-hati. Oh, minggu depan boleh pakai jalan ni. Alright. Depan pakai jalan untuk kita naik. Kita trek lama dulu dah. Trek lama ni kita mula-mula pajak bukit mula satu. Ha. Okey. Boleh padanya join. Alright. Tapi kalau seminggu 3 kali itu steady tu. Oh. Fit tu. Jangan stay je lah. Dah kan? Ha. Jalan terus je. Hai Ji. Terima kasih. Sama Ji. Thank you Ji. Ha? Ai. Nama juga masuk. Nama kalau tak nak. Mantap Ji. Allah. Jemput. Food. Ni kerja baru. Okay, that boy. Steady? Steady. Okay. Everything is okay. Alright. Boleh. Duduk kanan yang jauh lagi. Nanti lah sekali lagi. Kita dah. Terima kasih. Okay Ji. Dan alhamdulillah Alhamdulillah. semua okey.
Okay, tahniah semua. Alhamdulillah. Thank you, Ji. Boleh extra charge lah, Ji. Best guide. Jadi tok je lah untuk bagi tok, okey? Okey. Kita target habis 9.30. Jadi kita habis pukul 9. Alright. Tahniah guys. Tahniah guys. 30 minit awal.